Guys, selamat datang ke saluran Tiang Gol, tempat kita sembang hal bola tapi bukan sembang kosong. Hari ini kita nak kupas satu isu yang panas dan cukup besar untuk ubah nasib bola sepak Malaysia. Apa kaitan seorang pemain Ecuador, Byron Castillo, dengan 7 pemain warisan Malaysia yang digantung oleh FIFA? Dan kenapa kes dia boleh jadi game changer untuk kita menang rayuan ni? Ini bukan sekadar isu dokumen guys, ini isu maruah, isu kedaulatan dan paling penting isu hak kita untuk pertahankan warna jersey negara. Sekarang ni Malaysia tengah berdepan ribut kecaman dari luar. Ada yang tuduh kita guna pemain tak layak dalam skuad kebangsaan. Media luar dah mula hentam, penyokong serantau pun dah mula persoal. Tapi sebelum kita ikut emosi, kita kena faham satu benda ni bukan sekadar pasal bola. Ini pasal undang-undang, pengiktirafan dan maruah negara. Untuk faham betul-betul situasi kita kena tengok dulu satu kes rujukan kes Byron Castillo dari Ecuador. So, siapa dia ni sebenarnya? Byron Castillo ni pemain bola Ecuador yang pernah dituduh lahir di Colombia. Dua negara Chile dan Peru buat aduan rasmi kepada FIFA, kata Ecuador tak layak ke Piala Dunia 2022 sebab guna pemain yang dokumennya diragui. Bila FIFA siasat, memang betul ada percanggahan dalam sijil lahir Byron. Tapi bila kes ni dibawa ke CAS atau Court of Arbitration for Sport, keputusan dia betul-betul ubah permainan. CAS kata walaupun ada salah dalam dokumen asal, kerajaan Ecuador sendiri dah sahkan Byron sebagai warga negara sah. Dia ada pasport Ecuador yang sah dan proses tu dibuat ikut undang-undang. Jadi CAS pun buat keputusan penting. Selagi kerajaan sesebuah negara mengiktiraf seseorang tu sebagai rakyat, FIFA tak boleh pertikaikan. Keputusan ni selamatkan Ecuador daripada disingkirkan dan Byron Castillo kekal sebagai pemain kebangsaan. Tapi yang paling besar, keputusan tu jadi presiden dalam undang-undang sukan antarabangsa. Ia tunjuk bahawa kedaulatan negara tak boleh diganggu oleh mana-mana badan luar, termasuk FIFA. Sekarang, situasi Malaysia hampir sama. 7 pemain warisan Gabriel Felipe Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Havel semua digantung selama 12 bulan. Tuduhan dia, katanya ada penipuan dokumen warisan khususnya sijil lahir nenek moyang yang digunakan untuk pengesahan asal. Tapi poin penting dia, guys, semua 7 pemain ni dah pun diiktiraf secara rasmi oleh kerajaan Malaysia. Mereka ada MyCat, ada pasport Malaysia dan pengesahan tu datang daripada Jabatan Rasmi Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen. Maksudnya mereka bukan visa holder atau status sementara. Mereka rakyat Malaysia sah di sisi undang-undang. FIFA cuma persoalkan dokumen lama yang digunakan masa proses awal, bukan status kewarganegaraan mereka sekarang. Dan di sinilah hujah Malaysia jadi kuat. Kalau ikut preseden kes Byron Castillo, CAS dah tetapkan prinsip yang jelas selagi kerajaan sahkan seseorang tu rakyat negara tu, FIFA tak boleh nafikan hak dia untuk mewakili negaranya. Sekarang FAM tengah buat rayuan ke FIFA dan CAS dan berdasarkan kes Ecuador, peluang kita memang ada. Hujah kita jelas, kerajaan Malaysia dah sahkan semua pemain ni sebagai warga negara, proses naturalisasi pun dibuat secara sah dan FIFA tiada kuasa untuk batalkan kewarganegaraan yang kerajaan sendiri keluarkan. Kalau CAS guna prinsip yang sama, hukuman gantung dan denda tu boleh dibatalkan. Dan bila tu berlaku, bukan saja nama pemain-pemain ni bersih, tapi imej bola sepak Malaysia pun boleh pulih balik. Kita bukan negara penipu. Kita bukan cuba seluduk dokumen palsu. Kita cuma berdepan perbezaan tafsiran undang-undang antara FIFA dan undang-undang kewarganegaraan Malaysia. Dan dalam dunia yang hormat kedaulatan, keputusan kerajaan sepatutnya adalah muktamad. Semua pemain kita ni sah. Naturalisasi bukan penipuan, tapi satu bentuk pengiktirafan undang-undang. Harimau Melaya tak kalah di padang guys. Kita cuma lawan di tempat lain mahkamah antarabangsa. Tapi perjuangan ni lebih besar sebab kita bukan lawan untuk 3 mata, kita lawan untuk maruah negara. Kalau korang yakin Malaysia akan menang kes ni, komen Harimau Bangkit kat bawah. Dan share video ni biar semua orang tahu kebenaran. Kita jatuh, kita bangun balik selamanya Harimau Melaya.